Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. So, hari ini adalah pada 20 hari bulan 5 2026. Kita nak melihat kepada movement macam biasalah FCPO untuk hari ini. So, sekarang ni saya buka chart 15 minit. Okey, untuk chart 15 minit, apa yang berlaku sesi pagi tadi, dia gap down sedikit di kawasan sini, yang mana ini adalah level yang kita kena pasti hari itu adalah sebagai support. I mean resistant, di breaks become support ataupun kita lihat ketika itu adalah pada retracement sekitar 61.8 lah lebih kurang di kawasan-kawasan ini. So dia dah bereaksi di sana. So now kita tak nak lihat kepada yang sebelum, kita nak lihat current movement. Okay, current movement ni saya melihat kepada now dia dah buat satu swing point dekat sini kan. Dan mana dia dah pun menaik, okay. Dia dah naik ke atas. Kemudian dia turun balik. Dia turun balik ni, dia turun ke paras di mana kenaikannya berlaku. I mean, dianya dah berbentuk seperti macam naik laju, turun laju. Which is dia macam A shape lah, bentuk A, tulisan A kan. Naik laju, turun laju. Which is ini adalah salah satu tanda yang saya boleh katakan salah satu tanda-tanda uh, untuk arah tu kemungkinan akan ke arah yang relatus ni lah. Which is arah-arah yang semasa ni lah. Dia macam A-shape continuation. Okay. So sekarang ni, kalau kita nak jangkakan, biasanya lah kan, biasanya kalau anda lihat, structure kan dia bergerak macam ni kan, dia naik. Dia naik, dia tak test pun dekat kawasan-kawasan yang ini. Anda boleh nampak kerja saya ni dia tak test. Biasanya lah. Mungkin dia akan sekitar 68, 78. But now dia dah cuba test balik kawasan bawah ni. Jadi jangkaannya kemungkinan bila dah berlaku macam tu, kemungkinan ianya dah ada potensi untuk berubah. I mean arah tu kemungkinan akan berubah. Akan berubah ke potensinya adalah ke arah downtrend kemungkinan. So sekarang ni kalau kita nak retracement pun mungkin kita akan menantikan retracement di all the way ke atas ni selagi mana dia tak cecah balik ke atas. I mean selagi mana dia tak cecah balik ke level atas ni, waktu itu saya boleh katakan probability untuk probability untuk ke arah turun tu adalah lagi masih lagi tinggi masih lagi tinggi. So, untuk ke arah tersebut, apa yang kita boleh jangkakan adalah kita boleh jangka kemungkinan retracement-nya adalah di sekitar 61.8 ataupun 78.6 so long as ianya tak pecahkan atas ni. Itu. So, kita kena monitor level-level ini. Okay, level-level ni kena monitor. Level-level ni kita akan monitor nantilah. Boleh set alert dan monitor. Dan now, kalau anda lihat juga pattern yang telah berlaku, anda lihat dekat sini kita ada satu pattern yang kita panggil sebagai piercing. Okey, dekat sini. Piercing. Anda piercing ni dia ada piercing yang uptrend dengan downtrend. Piercing pattern. Anda boleh Google reversal piercing pattern. This one. Yang mana ini? Yang saya dah petakkan ini. Candle pertama yang putih ni dan candle kedua. Yang mana dia dah naik, lepas tu dia gap up and then dia turun all the way to at least 50% from previous body. Which is now dah 50% and then kemudian lah ianya masih menurun sampai ke para support ni balik. Dan adalah sedikit overshoot ke bawah. Dia macam ada satu jarum lah ke bawah. Maybe nak makan-makan stop loss for those yang buy. For those yang buy yang stop loss dorang mestilah ada dekat bawah ni. So ini adalah stop loss ataupun mungkin stop order yang telah diambil lah order-order mereka. So we can say now siapa yang buy ni kemungkinan dah habis dah volume dia kemungkinan. Mungkin dia akan buy balik kat sini ke? Saya tak sure based on this pattern. Based on the pattern pun ada macam maksudnya dah turun ke bawah, makan-makan stop loss semua dah naik balik ke atas. Okay? So this one. Kita ada liquidity lah can say dekat sini. So now based on current A-shape pattern, saya jangkakan kemungkinan trend tu ada probability-nya untuk berubah. So kita akan melihat price action di sekitar yang saya tandakan tadi, di sekitar 61.8 ataupun 78.6. So kat sini kita akan menanti price action yang berlaku kemudian nanti. I mean yang
yang akan berlaku. Kita tak tahu apa yang terjadi, cuma kita kena melihat, menunggu price action di sini. Ditambah pula dekat sini, kita melihat dekat sini kita ada satu high, low, higher high. This one kalau kita ambil shadow boleh nampak lah low-low kan. Tapi kita nak tengok dekat sini kemungkinannya pembentukan head and shoulder pattern juga. Kemungkinan mungkin tak sampai pun, mungkin sekitar sini je ke sebelum dia ada satu reaction. Okay, so yang mana ini adalah salah satu tanda untuk ke arah yang bearish lah. Okay, cuma still anda kena bertunggu di level tersebut. Dekat sini pun kita ada siapa yang pernah belajar berkenaan dengan FVG, tapi saya tak guna sangat pun. I mean saya just tahu saja. So dia ada beberapa coloration dekat situ. So now kita monitor dekat level yang saya tandakan tadi. Kita monitor dekat level sini tadi, yang mana ianya kemungkinan berada di kawasan head and shoulder A-shape continuation. Dah 2 dah, ataupun mungkin anda boleh gabungkan dengan FVG, dah 3 dah. I mean 3 weightage lah, weightage tu semakin berat lah. I mean semakin tinggi lah probability. Tapi tak semestinya betul semua, boleh fail. So long as dia tidak break above this one. Now we can say nampak gayanya nampak macam bullish dah mula melemah lah. We can say bullish dah mula melemah. So now we monitor further dekat level yang kita tandakan tadi. Okay. So semoga bermanfaat. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.